Ini kerja gila. Bermula dengan tiada. Bermula dengan kosong. Tiada pengetahuan. Kosong pengalaman. Tapi tahun ini kami tak kosong. Tahun ini kami sudah ada pengalaman dan pengetahuan. Kerana kami tidak menunggu perubahan. Kami yang berubah bagi mencorak masa depan. Di atas papan yang kosong mulanya, kami susun sel bateri, wiring dan motor agar kami faham bahawa tiada blueprint yang sempurna, melainkan keberanian untuk mencuba. Tahun lepas, kami meragui sendiri jentera EV kami. Mulanya tak dapat dihidupkan. Malah, dengan bateri mencecah 100 kg dan 3 kali ganda lebih berat daripada pesaing, seolahnya kami akan kalah sebelum bermula. Namun, derita Datuk Sagu, kami membuktikan sebaliknya. Jentera ini bukan sahaja hidup, malah memberikan kuasa serta-merta setiap kali pedal ditekan. Tahun ini, kami tidak mahu lagi sebagai pejabat. Kami sedia menjadi tuaran. Inilah EV kami, dibina oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan dihidupkan dengan semangat.